campsite, camping site. Dari sini kita boleh nampak genting lah, genting Highland. Tengok ikan. Dia tak boleh. Dia kena ni. Dia pakai elok. Ada kedai makan dan makanan. Dobi Roboto Cafe kalau nak siapa basuh baju. Ada kedai makan kat sini. Ada orang jual cucur lah, jual cempedak, ada cucur goreng pisang. Semua kafe lah. Patin tempoyak ada. So ni kedai runcit. Kami nak beli ais. Sini ada operation hours lah. So campsite, camping site. Okay, itu CP kita lah. CP kita 11.30 kami sampai. Okay, jadi kami dah sampai lebih kurang pukul 11.21 dah ada orang dah penuh dah. So dia tapak konsep kat sini, konsep tapak dia first come first serve lah. Siapa yang sampai dulu, so dia dapat lah tapak lah. So wagon kena bawa lah sebab so ni suasana tapak campsite lah, bebas. First come first serve. So sebelah sana ada tandas. Ada lagi tanah lapang dekat sana yang boleh pacak. So tepi ni semua kolam lah. So hari ni kami ada lebih kurang 4 ke 5 kemah lah. Termasuk kita orang 6. So kita orang ada jiran lah hari ni. So tu kolam ikan. So kat pokok, setiap pokok tu ada plug point lah. So boleh pilih yang berdekatan dengan pokok untuk dapatkan plug point. So dekat sini ada lagi tapak dark zone. So memang gelap lah kalau dark zone kat area sini, memang gelap. So ada satu kemah kat sini. So area ni memang ada juga plug point kat hujung sana tu. So dekat situ ada plug point. Tu boleh lah, ada tandas juga tepi pada dia orang tu, ada tandas. So kalau duduk kat area sini pun boleh, macam nak buat grouping ke, family ke, boleh duduk sini lah. So saya tengah menunggu husband untuk loading barang lagi.
Macam banyak lagi barang kita nak kena set up lah. Awal lagi. So kita okey je. Kejap. Nak pasang tapi kejap lagi. Okay, so hari ni kita buat sambal sotong. Ini sotong yang kami dah basuh lah, dah nak kena rendam je. Angin. So tumis cabai di depan kolam. So di sambal sotong kita buat hari ni. Sedap. Budak ni dah tinggal sepender je. Pampers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan. Cikgu jemput makan semua. Sambal sotong, telur goreng dengan nasi putih je tengah hari kami. Sotong. Sotong mana? Tu. Okey, air Nampak. orange ais untuk makan semua. Bismillah. Jemput makan semua. Very nice. Dah. Hey. Nak ukur kaki lah. Nanti teman main. Hari ni kita camping. Ni air sungai. Ni air cantik. Kali elok. Nanti habis tu. Tilam kali ni kami bawa tilam untuk set up. Sebab itu tak bawa tilam sakit belakang weh, sakit badan. Sebab tempat sejuk. So kita ada review lah. Okey Syah. So kipas dia krik ke tilam angin je. Kita lapik. Bola sekali. So ni kemah kat sini tepi sikit. So depan ni tempat kita orang masak dan makan, masak. Kali ni bawa meja sikit nak nampak macam kemas sikit lah. Ada apa meja untuk letak lauk-lauk. Selalu makan bawah. Kali ni nak makan bagi selesa. So wagon kena bawa sebab kita punya sebab sini padang dia luas lah. So bawa, kalau tak bawa wagon dia ada ni juga kereta sorong warna kuning kalau tak silap tadi ada orang boleh pinjam kereta sorong dia. Okay, ni selaku pasang kemah. Pengurusi majlis. Pasang kemah kita. Sini kan. Ke kolam ada ikan. Sebab kalau tak marah kat awak tak nak marah sebab malu. Cakaplah cerita kat sini ada kolam ikan. Diam. Saya dah tangkap ikan. Taklah saya dah tangkap ikan.
Banyak saya tangkap. Mana ikan? Ada ikan. Sini belalang pun ada. Pergi tangkap belalang. Main tisu lah budak ni. Dari sini kita bukan boleh nampak genting lah, genting Highland. Nampak? Tu genting Highland. Tadi awan tutup, ni awan dah pergi dah. So bolehlah nampak tu bangunan genting kat atas bukit tu. So view kami rehat-rehat ni boleh nampak genting lah. Malam nanti lagi nampak lah sebab dah ada lampu kan kat sana. Genting Highland. Kami di Janda Baik boleh nampak genting Highland. Nah, ibu tengah rehat kat sini tau. Tengok budak kecil tu dengan pampers dah, seluar tak pakai. Tengok tu. Dia main kolam. Tengok tu. Nantilah petang sikit kita bawa pergi sungai. Ada sungai kat depan tu, kena keluar sikit. Dekat je, tak jauh pun. So sini tempat kita orang. So yang pintu kat depan tu, kita keluar sikit. Depan pintu tu je sungai. Sungai dia best juga lah. Petang sikit boleh lah bawa budak kecil tu mandi sungai. Jom kita jalan-jalan di Sir Camping Site. Gimana ni? Okey, tengok air sungai. Jom. So ni tandas lah. Ada singki. Ada tandas. Tak ada. Air tu ada. So tandas dia bersih lah. Ni tempat mandi. Tapi Tempat berak duduk dulu. so ni tandas lah. Tempat berak. Tandas duduk lah. Okey, jom. So ni ada lagi singki basuh. So yang lain ni semua tapak. Tapak depan kolam lah. Okey, jom. Tandas dia campur lelaki perempuan. Laki kita. So plug point semua dekat sana lah. Ada dekat pokok-pokok plug point dia. Jom. So parking dekat sini. Kereta tak boleh masuk lah. Kena loading barang guna wagon. Toretto. Tu Syaitik. Sini. So kami nak berjalan ke sungai. Pagar ni akan ditutup lah. So CP cakap kalau nak mandi sungai ke apa boleh keluar. Lepas tu tutup balik pintu. Yang tak nak orang luar masuk lah. Lepas keluar daripada pagar campsite ni, so boleh selintas je. Nampaklah dekat sini sungai. Ini sungai dia. So berhati-hatilah. So sungai dia sesuai lah untuk kanak-kanak dan juga dewasa. So sungai dia sepanjang ni lah. So atas sana ada ada ni apa? Resort. Ada villa, ada resort. Jom kita jalan-jalan. Ya dah, mai pegang tangan ibu. Sakit tak? Oh, sikit je. Mandi sungai elok. Jom. Oh, baik pecah Syah. Baik pecah. Sini banyak kayu buluh. So atas ni ada apa? Resort. Cantik Paip ni cantik Cengah Resort. Cantik juga.
Atas sikit ada Cengar Resort. Janda Baik Pahang. Cantik dia punya seni bina dia, macam rumah papan, rumah kayu. Tak boleh buka. Senyum. Depan Cengar Resort ni, boleh datang sini. Dia ada tangga nak turun. So, sungai dia ni lah. Sungai dia lagi best lah. Baik-baik, pelan-pelan. Licin. Jadi kalau nak beli aiskrim, kenalah tunggu kat sini. Sebab abang aiskrim ni tak boleh masuk dalam, dia private. Jadi kita kena keluar. Bolehlah beli aiskrim tepi ni. Okay, jadi kali ni setup tidur kami selesa sikit lah. Dalam angin yang kami lapik dengan kain putih lah. Lepas tu dia ada space lagi, boleh letak beg dekat tepi ni. Seorang lagi pun boleh tidur kat sini. So besar jugalah, cukup untuk kami 3 beranak. Dan untuk dia creek 6 man tent. So view Genting dekat atas sana nanti. Pagi nanti kita cuba tengok lah. So view kalau bangun tidur boleh nampak kolam dekat depan. Papa pergi hujung tu, aku sedang sini.
bagus. Tengok ikan. Dia tak boleh. Dia kena ni. Jom pegang elok. Ada abang gitu. Abang kawan Asha tu. Jom. Asyik nak main pula. Lepas dia. Pegang elok-elok. Ikan teruk. Terlepas abang, terlepas. Sebelah sini dah tak kuat. Okey. Dia dapat ikan abang kecil tu, kawan dia. Dia orang dah selalu dapat ikan, pandai mancing. Dia bagi Afsha rasa pegang ikan. Seronoklah kawan dengan tak pakai seluarnya. Okay, jadi ni suasana senja lah di camping site. Boleh nampak Genting Highland dekat area sana tu. Nampak? Dah semakin nampak lah Genting Highland. Nanti malam kita tunjuk ada lampu-lampu pula dekat sana. Okay. Lepas tu ni suasana senja dia. Itik Toretto nampak tadi, tapi dia malu sikit sebab ramai kot. Dia malu-malu nak datang. Suasana pun ada bukit. Sejuk Suasana kat sini memang sejuk lah, boleh katakan. Bila dah senja tu suhu dia drop tau. So, memang kalau yang tak tahan sejuk, malam tu boleh pakai jaket lah. Sebab mungkin dekat dengan Genting Highland. So lembah dia kawasan lembah juga. Memang sejuk sangat. Okay, jadi dah senja. Kami dah start on lampu lah. Kita orang letak lampu juga dekat belakang supaya ada cahaya sikit lah. Afsha, mana lampu? Tunjuk ibu. Gembara sabar. Silau. Okay dah, tengok set. Tengok ni. Tengok gambar ya. Okay, suasana dah senja. Kita orang nak buat sikit air panas untuk panaskan badan. Memang kalau angin datang tu memang sejuk. So ni lah suasana senja kita orang kat sini. Cuaca nampak cantik. Cuma gelap je yang dekat sana. Kat sana je nampak gelap lah. Ada macam awan gelap lah. Harap hujan tak lebat sangat. Sebab ni, so ni tempat makan kita orang. Tu ada jiran Chinese couple lah kat sebelah. Ni ada lebihan nasi tadi. Ni set up meja kita orang dan lampu kat sana. Okay, jadi untuk malam ni kami goreng kentang dengan sosis je. Sebab kami kenyang lagi. Nasi tengah hari tadi pun ada lebih. Tengoklah. So kita orang goreng kentang sosis untuk makan malam dengan nak bakar daging lah.
So ni malam kami lah. Memang lampu terang. Macam biasa dia krip. Lepas tu yang kat sana tu from Shopee. Lampu. And then kita orang baru lepas makan. Masak kat sini. So kemah kat sana. So dia bahagian dalam kemah. Jomlah mandi. Jom. Kan dah kata jom mandi dulu. So kami letak lampu dekat belakang ni jugalah. Sebab nampak gelap sangat kat belakang. So lampu ni function lah. Memang kena letak satu kat belakang. So ni tempat gantung baju. Kita buat dengan kayu dengan tali je. So ni lampu ni. So biar terang lah sampai kat belakang. Selamat pagi. Hari ni kami ada tetamu. Ayam ni datang nak cari makanan. So ni ada nasi lebih lah. Bagi dekat ayam. Nasi semalam. Nama dia Toretto. Toretto nama dia. Dia seekor je. Kawan dengan ayam. Geng-geng ayam tu. Jadi untuk pagi ni kami buat roti canai. Beli roti canai instan ya. Dia nama kawan. Roti canai extra crispy, baru nak try. Lepas tu buat roti kosong, roti canai kosong dengan roti canai telur. So nanti kuah dia kuah sardin. Budak kecil tu dah main dengan kawan dia dah dekat sana.
tengah hari belum makan lagi